Selamat datang ke saluran matematik anda. Di sini anda belajar matematik dengan menyelesaikan latihan secara praktikal dan terus terang. Jangan lupa untuk melanggan saluran ini. Tekan butang suka dan komen apa yang anda ingin lihat dalam video akan datang. Hari ini kita akan selesaikan 3 soalan berkaitan pecahan. Pertama, penolakan pecahan. Mari kita samakan penyebut di sini. Penyebut di sini ialah 6 dan di sini kalau tiada apa-apa di bawah, maksudnya 1. Tak perlu buat kiraan di sini untuk cari KPK. KPK bagi 6 dan 1 ialah 6. 6 dibahagi 6 sama dengan 1. 1 darab 7 sama dengan 7. 6 dibahagi 1 sama dengan 6. 6 darab 1, 6. 7 tolak 6. Jadi, apakah jawapannya? 1/6. Ini adalah jawapan kepada soalan A. Mari kita ke soalan seterusnya, iaitu tentang pembahagian pecahan. Apakah peraturannya? Ulang semula pecahan pertama, 5/8, dan darabkan dengan somsan pecahan kedua. Jadi, 5 darab 3 sama dengan 15. 8 darab 1 sama dengan 8. Di sini, tak boleh bahagi 15 dengan 8 dan juga tak boleh dipermudahkan. Jadi, jawapannya ialah 15/8. Okey. Sekarang kita akan selesaikan soalan C, pendaraban pecahan. Boleh tak kita permudahkan di sini? Ya, boleh. Kita boleh bahagi 14 dengan 2 dan 12 dengan 2. Jadi dapat 7/6 darab 20, 4/7. Apa yang boleh kita buat di sini? Ada 7 di sini dan satu lagi 7 di sini. Potong. Ia akan menjadi 24 lebih 6. 24 dibahagikan dengan 6 sama dengan 4. Jawapan untuk soalan C, 4. Baiklah, ringkas dan padat. Jangan lupa untuk subscribe saluran ini, tekan like dan komen topik apa yang anda ingin lihat dalam video akan datang. Jumpa lagi dalam video seterusnya.